Hai, Assalamualaikum. Nama saya Naufal Waiz bin Muhammad Wazir Syafiq. Assalamualaikum. Nama saya Lain Kashfi bin Muhammad Izan. Hai, nama saya Kashfita anak perempuan Tinekaren. Hai, nama saya Dani anak perempuan Jayakumar. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nuri Idina binti Ahmad Yusof. Kami dari Kumpulan Inovasi Jajari. H-A-R. Susahnya macam mana ni? Saya pun tak pandai baca. Kenapa? Kenapa ni? Kita tak pandai baca. Saya ada idea. Apa idea? Apa Idenya kita kena buat jajari. Macam mana nak buat jajari? Jom bantu mereka. Okey. Nanti saya akan buat satu inovasi. Nuri. Mari tolong kami berdua untuk buat satu inovasi. Hari ini saya mahu memperkenalkan satu inovasi yang bernama jajari. Jajari merupakan satu bahan mengajar yang dibuat untuk membantu meningkatkan asas bacaan, iaitu menyebut suku kata terbuka. Bahan yang digunakan ialah kotak, batai skin dan kertas warna. Objektif jejari. Pertama, memastikan murid menguasai kemahiran membaca, mengeja dan menyebut suku kata dengan betul. 2. Murid boleh membaca suku kata, KB dan perkataan yang mengandungi KB dengan lancar. 3. Murid boleh membaca gabungan suku kata terbuka, rangkai kata dan ayat mudah dengan lancar. 4. Jajari kepada kumpulan. 1. Belajar lebih jelas, berkesan dan mudah difahami. 2. Belajar lebih menyeronokkan dan bermakna. Siap? Mari saya tunjukkan macam mana penggunaannya. G-A-G-A. H-A-H. G-A-G. H-A-H.